Hari ni kita jalan-jalan ke Sungai Besar berkena roti canai kari kambing. Dengan view yang macam ni, kari kambing yang pekat, isi banyak, ada 7-8 ketul, rotinya ditiban nipis, bakar tak hangus, luar rangup dalam lembut, kuning telur tu cair sampai terpecah. Korang nak apa lagi? Seterusnya kita gerak ke Pantai Bagan, Sungai Burong. Lama betul tak mancing ikan ni. Sampai dah lupa macam mana. So, satu pancing ni kita guna umpan udang kopik. Satu lagi pancing kita guna umpan isi kerang. Jangan gelak tengok gaya baling tu. Maklumlah, perut dah berhabuk, skill dah berkarat. Sambil-sambil tu kita ada juga guna soft plastik, main casting. Cari apa yang ada. Tak ada apa pun. Oh, ada jugalah seekor gelama. Bolehlah kot kita potong buat umpan segar. Kot-kot ada ikan pari yang sudi nak ikut balik. Jadi juga asam pedas. Tinggi cita-cita. Kesimpulannya, janganlah bazir masa mancing ikan. Mancinglah udang galah. Takkan kumpau. Sekian daripada saya yang tak reti mancing ikan.